Myvi Model X warna granite grey. Kalau awak bayar down payment 10%, bulanan dia anggaran 572. Kalau buat full loan anggaran 636. Awak dapat kunci keyless entry, boleh buka. Kalau buka 2 kali, buka semua pintu. Side mirror kita boleh buat auto flip lah. Rims dia berbeza. Dari segi rims untuk Myvi 1.5, design dia sama. Dia two tones lah, hitam dengan chrome. Saiz rim dia 15. Saiz tayar 185, 55, 15. Untuk 1.5X, lampu bawah ni tak ada. Keyless entry, boleh tekan button ni lah. Okey, kereta ni customer dia add on tinted. Design seat untuk model Myvi 1.5X dia ada line-line merah. Untuk material seat fabric, tempat adjust lampu high beam, yang ni yang auto flip side mirror, ASA traction control dengan eco aider yang ni. Yang ni design steering untuk Myvi 1.5. Dekat steering ni ada power button. Di sebelah kiri ni function untuk media lah. Awak nak derah boleh, tukar channel radio pun boleh. Untuk lampu kita ada auto untuk Myvi 1.5X. Panel aircon, radio boleh bluetooth, ada bluetooth dekat sini lah. Okey, yang ni design untuk meter Myvi 1.5X. Ni dia hitam saja, hitam matte. Kalau Myvi H dengan Advance tak silap saya dia warna silver ataupun chrome lah. Kat sini pun sama, nampak kosong. Ini design seat belakang, sama macam depan tadi juga. Dia ada line nut merah lah. Yang ni keluasan boot belakang Pro 2 Myvi. Dekat bawah ni ada tayar spare dengan jack sebelah tayar. Yang mana beri minat dengan Pro 2 Myvi 1.5X, boleh datang ke showroom kita, Pro 2 Nasrong, Kubang Krian, Kelantan. Ilman Pro 2, pilihan anda.